Ada ke apps yang boleh bantu korang untuk cari pengangkutan seperti LRT, MRT, KTM, bas dan sebagainya? Macam mana pula nak tahu berkenaan dengan routes, tambang? Hari ini 31 Oktober 2016 hari Isnin, dan dah hujung minggu dah, sekejap je kan. Dan hari ini kita membincangkan topik berkenaan dengan apps transportation di Malaysia ni, iaitu Meter On dan MySped. Mana satu lebih membantu dari segi info dan sebagainya. Jadi kita orang akan berkongsi beberapa info menarik, dan Fahri akan interview berkenaan dengan Meter On ni. Nanti lagi lah kan selepas ini. Jadi Fahri nak ingatkan kepada semua, jangan lupa untuk download apps kami Google Store ataupun Apple Store. Type saja My Campus Jarak Radio. Jadi korang boleh dengarkan kami kat mana-mana sahaja. Yang penting kena ada data internet lah kan. Dan Faris nak ingatkan kepada semua, kalau korang tak ada, lupa Faris, kalau korang ada depan laptop atau PC ke, laptop ke depan PC, korang boleh terus layari www.mycampusradio.com untuk dengarkan kami. Dan semestinya kita orang akan mainkan lagu fresh untuk korang semua. Kalau korang nak request lagu boleh juga. Sasul-sasul pakai jemputan ni kan. Jadi kalau korang nak request lagu boleh. Korang boleh pergi ke Twitter kami, My Campus Radio, @mycampusradio, dan hashtagkan MyCampusAM. Jadi korang nak bagi sebagai apa-apa cadangan ke, dan boleh juga korang pergi ke Facebook kami My Campus Jarak Radio. Okey, macam Fahri cakap, korang nak request lagu ataupun korang nak bagi pendapat, pandangan, nak bagi review juga berkenaan dengan topik kita hari ini, iaitu apps Meter On dan juga apps MySped. Boleh saja bagi komen, bagi review, bagi apa-apa saja pandangan berkenaan dengan apps tersebut. Okey, jadi stay tune bersama My Campus AM, My Campus Radio. Jom berubah bersama.